Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Nasi Lemak Janda Section 7. Sekali makan auto berair mulutnya. Oh lah. Ada slogan siap Ya. Macam-macam lauk ada. Ya, macam-macam lauk ada. Kita cater pelbagai jenis lauk sebab ada orang tak suka makan seafood, ada yang suka makan seafood. So, we cater a lot of things, termasuk puyuh pun ada. Burung ya, burung yang boleh dimakan lah. Memang macam-macam jenis haiwan ada. Ya, kita akan buka zoo tak lama lagi. Zoo janda lah. Okey, so nak lauk apa yang pertama? Itu paru tu. Ya, ni paru sambal kita best seller, nampak dia punya bekas paling besar sekali. Okey, So memang kita lebihkan. Seekor puyuh puyuh kita memang terhad lah. So puyuh ni kita tangkap sendiri, tak ada saya gurau je. Sotong, boleh? Boleh. 30. Alright, seterusnya. Alhamdulillah, cukup tu. Cukup? Ini pun dah tersandar lah. Okey, saya kira set dengan paru adalah RM10. So untuk additional burung puyuh, kambing, daging, seafood tambah RM7 atau RM8. Kenapa nama nasi lemak janda? Okey, idea ni gitu, duit masuk. Idea ni tercetus bila sebab nama TikTok saya sebenarnya Nana Janda. Kemudian saya tukar kepada Nana Razak, tapi my followers dia nak back nama yang orang kenal kita, nama macam kita punya branding kita punya alter ego. And then kita kekalkan nama Nana Janda dan Nasi Lemak Janda sebab nasi lemak kan. Mungkin boleh share sikit Nana, satu hari berapa banyak mungkin berapa kilo nasi ke macam mana Okey. Pada mulanya kita bermula dengan 15 kilo 15 kilo 10 hingga 15 kilo dan sekarang kita dah berniaga selama 3 minggu mencecah sehingga 42 kilo. Satu hari? Ya. Satu hari 42 kilo? Ya. 4 kambing beras lah. Okey, waktu operasi kami bermula pada jam 6 hingga 6:30 petang ataupun waktu buka tu. Sehinggalah habis, which is sama ada 12 malam ataupun sebelum 12 malam. Kadang-kadang kalau habis awal, tutup awal lah. Okey, 6 petang sampai habis Ya, betul. Pusat komersial Section 7 kawasan yang paling hidup sekali. You cari je Kopi Saigon Section 7. Oh tu, Kopi Saigon tu? Ataupun sebelah ada restoran Ustaz. Ustaz. Okey. Senang je cari Kopi Saigon, okey? Kalau tak jumpa juga maksudnya 3 kali Jumaat. Terbaik. Okey, tak payah tutup. Saya nak makan terus. Terima kasih. Okey, saya santap dulu Saya santap dulu. Okey, terima kasih.